Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Khamis 13 hari bulan Ogos 2026 Masihi bersama dengan 29 Safar 1448 Hijriah. Sekarang ni pukul 7, tepat pukul 7 petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ni. Dari Shopee tak ada siapa lagi ni. Tak ada siapa. Ada 8 lah. Ada 8 bagai sedang menunggulah. Dan 2 bagai akan dijangka akan sampai pada hari Sabtu 15 hari bulan Ogos nanti. Pada hari Sabtu, bukan esok 14. Okey, sekadar tu saja sekadar maklumat kat dulu. Dan kita terus pada ni daily report kita. Apa ada buat video daily report kemarin. Buat mana sini kalau? Ada rumah tu. Rumah kat saya dah. Bawa review bagai, lepas tu terus video daily report. Lepas tu barulah saya terus keluar. Pergi ke Kedai Fikri, minum teh. Masuk maghrib, terus main maghrib di madrasah pada buah tu. Lepas tu terus pergi ke pasar malam kejap, beli makan, barang makan. Lepas tu terus pergi ke masjid. Ingat kalau ada kuliah, rupanya tak ada di masjid Tebuah ke pasal kemarin. Kuliah sekali lah, tak siap Rabu tu. Minggu lepas ada, minggu ke Islam seminggu sekali dah. Kau 2 minggu sekali dah dah. Mungkin 2 minggu sekali kasar jadual dia. Mungkin 2 minggu sekali kot. Jadi minggu depan boleh pergi pula. Kalau minggu depan, minggu dah nak terlalu tengok ke payung. Atau nak pergi dengan ustaz dia pergi payung pula. Lepas tu Selasa kami tu boleh pergi dah tu. Boleh pergi ke ayun tu. Tapi kak cuaca tak menentu sama dah ni. Hari Rabu okey, hari Selasa naik Senin tu ya agak tidak berapa nak stabil mana cuaca tu apa nak molek mana lah. Lepas tu lepas selesai kuliah tu biasalah makan semaya Isyak berjemaah. Lepas semaya Isyak berjemaah tu saya terus balik terus singgah ke ni lah, ke Kedai Fikri lah, biasalah. Singgah Kedai Fikri, minum ada biasa. Lepas tu balik ke rumah pada pukul 11. Awal macam di 11.30. 11.21 balik. Biasa nak muka ini nak kerja kan. Saya tak kono-kono ya. Balik tu tidur tu agak dapat 1. Tapi tidur pun agak dapat 1.40. Bangun pada pukul, terkejut tadi bangun pukul 7. Pukul 9.20. Lepas tu sambung tidur balik. Bangun 6.40 pula bangun. Baru sudah balik bangun 6.40. Bangun terus mandi, semaya subuh, makan sarapan. Lepas tu awas sikit tolak ni. Dah 7.30. 7.40 dah. 7.40. Terus pergi ke Kedai Fikri. Yang mana sampai sana tu dia buka dah. 7 apa tadi dia buka. 7.50 dah ibu buka dah. 7.50 tu dia buka dah. Sampai 7.50 tu dia buka dah. Lepas tu tiba-tiba pada tu kata-kata tak jadi. Sebab atap tu cacat. Zinc tu kan tak ada gun, tak ada join pelidah ni. Panggil kalau bahasa tu kan panggil pelidah. Pengen perasa ajak mai lagi, ajak nak pakai hak tu ya, tapi bila dia mikir balik dia rasa tak comel benda tu kan, muka tak rasa jumpa hak biasanya dia pakai pelidah kan. Lepas tu tunggu dia kata nak ada. Bila pukul 10 tu dia pergi cari, dia dah pukul 9 8.30 tu dia pergi beli batu ni, batu kerikil putih, batu bagi panggil batu untuk konkrit lah. Batu putih, batu 3 suku tu. Panggil dia panggil batu 3 suku, batu tu. Bahasa Pukai tahu lah. Bahasa orang main konkrit ni tahu lah. Nama dia batu 3 suku lah. Ada pun batu untuk buat konkrit lah. Konkrit itu dicampur dengan konkrit lah. Pasir dengan semen tu campur kombinasi. Dia panggil konkrit cair. Dia panggil konkrit lah. Ni nak rata kan. Rata ni kau. Dinding tapi bing. Muka dinding ni bing atas kan. Bing atas dan di bawah. Bing atas dan di bawah memang dia pakai batu tu untuk gau dia campur dengan konkrit tu.
Lepas tu tiba-tiba tak ada kerja, pukul 10:30 dah pagi dah. Dia pun bagi ke bayar gaji lah, pagi setengah tu. Pagi setengah, bayar gaji. Setelah gaji tu beres dah. Saya pun tak ada kerja apa. Lepas tu sepanjang tu duduk lepak dah Fikri duduk main di situ. Saya balik ke rumah saya balik mai kau ni tak sampai kerja ni lah. Balik ke rumah kak saya untuk sembahyang Zuhur. Pas sembahyang Zuhur, saya tak ada review, saya ajak nak buat review. Saiz 10 Haji Merdeka, saiz 10 tu saya pergi sampai pada akhir anak arwah ni lah, arwah Muhammad Zafri ni. Tak lupa punya dia baru 8 tahun. Tu saya bagi tu saiz 10. Longgar sikit. Misalnya sampai panjang dengan keris apa. Tapi nak pergi pula kali kedua tu, berjanji dengan Fikri nak pergi ke Kuala Besut tu, nak ambil bagai minyak asap. Dia main dalam kotak tu. Minyak paket lah, dia dalam kotak 17 kilo dalam tu lah. Setiap kotak ada 17 kilo. Tu tak jadi lagi lah. Lagi pun saya lah klik tu, ya tu tak ada, kata tak ada dah. Mak dia pergi mana tahu dah. Mungkin balik rumah mak dia, rumah nenek sana lah. Biasanya gitulah, majlis Sabtu dia tak ada rumah, biasanya dia balik rumah mak dia lah. Itu tak apa dah. Saya pun terus lepas biasa tu saya terus barulah balik ke rumah. Balik ke rumah tu adik main Facebook abang adik tu. Pukul 9:30 saat ni baru semaya asar. Lepas tu pukul 9:50 ni terus naik ke sini. Tempat petujak ni terus buat video tempat 7 petang ni terus buat video daily report ni. Okey, saya sekadar saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.